Untuk tahun 2025 ini, kekal kasut running terbaik saya setakat ini. Namun, setelah hampir 70 km berlari dengannya, bagaimana kondisi, performance dan keseluruhannya? Dan nak menjawab persoalan, kasut ini untuk pace berapa? Dan jangan buang masa, sama-sama kita review selepas 7 km Adidas Adizero Adios Pro 4. Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to our Rumi channel. Salam Ramadan Karim dan welcome back. Ini bukan on point running shoe review tetapi lebih kepada recap. Saya nak share kasut running of the year saya sehingga setakat ini. Belum ada kasut running yang dapat super seat, iaitu give it up to Adidas Adizero Adios Pro 4 Lucid Red. Oh, gila, tak boleh tahan. Saya termimpi-mimpi kasut ni. Sejak saya ada kasut tu, saya terpandang dia, saya tak boleh tahan colour ni. Nama dia Lucid Red. Hari ni sebenarnya saya nak review kasut yang saya dah pakai dah mencecah 70 km, iaitu Wolverine ataupun Tokyo Marathon Edition Pro 4 ni. Tetapi alang-alang ni kita bagilah jiwa yang cair, iman yang lemah tu tengok colour baru ni. Ya Allah, dah 3 malam betul-betul saya tidur pakai kasut ni. Okey, hari ni selain saya nak review 70 km ni, sebab saya rasa lepas 70 km ni kita boleh fokus kat beberapa elemen penting seperti durability, ride, dan yang penting sesuai untuk siapa. Sebab ramai yang tanya, bang, kasut ni sesuai ke pace 7, pace 8? Tapi segelintir lah manusia-manusia yang kurang kasih sayang ni kata, alah, pace 7 pun nak pakai kasut ni kan. Tu kurang kasih sayang lah, jealous, hati hitam dan macam-macam lagi. Bulan puasa kita try kawal sikit. Jadi anda kena tonton sampai habis tentang kepuasan saya, tentang pengalaman saya, dan mungkin ada drawback yang saya nak share. Sebab tak ada benda yang perfect ni. Walaupun orang petikai awal sangat nak kata running shoe real. Ya, memang betul. Saya dah pakai beratus-ratus kasut, saya dah review beratus-ratus kasut. Tetapi untuk tahun ni, sehingga tahun ni, saya ada lebih kurang dah 17 kasut dah. Saya dah ada kasut baru saya dah review dan still running shoe of the year. Tetapi selingan sikit, beli juga, dapat juga. Yang ni saya beli sendiri. Okey, tetapi saya telah pun post baru-baru ni, saya bagi kasut running kepada mereka yang bertuah di bulan yang mulia ini bersempena 74,000 subscriber sebenarnya. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan umumkan 2 pemenang free giveaway kasut running bersempena dengan 74,000 subscriber YouTube channel Al-Rumi. Yes, seperti dijanjikan, bukan kasut running biasa-biasa saya nak bagi. Saya nak bagi kasut running Saucony Endorphin Pro 3 dan New Balance Fuel SC Pacer V2 yang kondisi dia sangat-sangat baik. Saya kalau nak bagi orang, bagi yang baik. Tak larat nak pakai banyak sangat kasut kan. Okey, kita bagilah orang. Dan ini bukan kasut pertama yang saya bagi. Every year saya bagi. Last year je 9 kasut saya bagi. Dan yang saya jual yang terlalu murah tak termasuk Jadi dengan bagi 2 kasut ni, ada ruang kosong lagi lah, boleh beli kasut lain kan. Okey. Yang pertama, dia kena teka colour baju Melayu. So colour baju Melayu saya disponsor oleh Katam KL, iaitu dark purple. Orang ni macam mana boleh tahu Pemenang pertama, berikan tepukan gemuruh kepada Hakim Zamri, Potlab dengan Suid Zuansu, dan Suid Zuansu kata okey. Kemudian pemenang kedua, yang ni dia try dua-dua. Saya nampak effort dia dan kebetulan yang dia cadangkan tu kata okey, dan dia sendiri bagi colour yang betul, iaitu Arif Asri 368. Kalau di YouTube, Instagram, dia mencadangkan collab dengan Edge and Skull. Dan Edge Skull dah balas komen kata okey. Tahniah kepada kedua-dua pemenang dan terima kasih kepada mereka-mereka yang menyertai walaupun tak dapat. Dan enjoy kasut running raya anda. Cantik lagi condition ni, okey. Sebagai giveaway back, macam mana nak sertai dah close lama dah. Saya open 18 hari bulan itu hari. Saya dah close kemarin dan hari ni saya nak announce ketika video ini dirakam, dan tahniah kepada pemenang-pemenang bertuah. Tetapi hari ini anda kena tonton sampai habis. Dan macam biasa, siapa-siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, bak kata sahabat saya dekat Salak South, kita orang bangsa South, ini Salak South pula,
Don't wait long. Subscribe. Yeza, and thank you. A few minutes later. Okay, sebelum tu saya kena buat disclaimer juga. Kasut Wolverine, Pro 4 Wolverine ni memang Adidas Malaysia bagi kepada saya sebagai one-off collaboration. Gila, saya suka gila kasut ni. Tetapi yang Lucid ini saya beli dengan harta pencarian saya sendiri. Tak ada kena-mengena dengan Adidas Malaysia, Adidas Singapura, Adidas Azerbaijan dan Adidas Somalia. Dari mana saya beli? Okey, mula-mula saya usah dekat personal shop Japan. Tak ada stok. Kemudian saya susahlah kat Pro Direct Running. Pro Direct Running ni harga dia agak keras. Sebab apa? Currency. Harga dia sama je. Kalau ikutkan betul-betul dan kalau anda nak beli betul-betul, saya letak link kat bawah ni, tetapi keras sikit sebab currency exchange. So, kalau anda pandai, saya bagi tips saya, anda akan dapat diskaun EVAT. Lebih kurang 10%, register running club dia. Walaupun anda tak pergi running club dia kan, dapat lagi 10%. Tetapi nanti bila dia sampai saya cukai, saya bayar kat RM160. So lebih kurang RM1,200 lah kerugian saya untuk kasut ni. Tetapi saya tak galakkan anda belilah. Kalau anda boleh sabar, tapi tak rasa kasut ni akan masuk. Dan kalau anda nak beli, saya tak boleh menahan. Puas hati, so far saya ada banyak gila kasut. Ini yang paling cantik, yang paling best. Dan macam sayang pula nak pakai kasut ni. Okay, jangan marah bulan puasa. Persoalan pertama sebelum kita deep dive nanti kejap lagi, kasut ni untuk pace berapa? Pertama-tama ni segelintir lah manusia yang ada masalah hati. Kan dia tengok dan nak komen, tapi jenis-jenis ni dia berani dekat keyboard dia. Saya tahu ada seorang best saya dekat trade saya call dia terus. Jangan tanya macam mana saya nombor dia, menggigil. Nasib saya tak bagi lawyer. Dulu, tahun-tahun dulu saya ada cerita, saya ada panggil lawyer menggigil-gigil. Okay, saya jenis malas, saya tak ada masa nak layan, nak balas-balas komen-komen negatif. Tapi kalau saya tengok mamak tu dah obvious, dia je best aku kan. Saya call dia terus, menggigil bang. Yang dulu menangis. Saya bukan cakap main-main yang ni serius sikit. Walaupun muka tak apa-apa nak serius kan, memang saya call. Tapi saya tak nak cerita benda-benda tu spoil the mood Come on macam ni nak spoil the mood okay? Jadi bila pace berapa ni dia bersoal. Pace 7 pun nak pakai kasut ni. Anda pace berapa saya nak tanya? Setakat pace 4. Pace 4, Kipchoge pace 2 marathon pun tak pernah cakap anda lagi slow, anda tak layak pakai kasut ni. Come on lah, okay? Dia biasanya orang yang tak hebat yang akan memandang rendah orang ni. Yang orang yang betul-betul hebat, dia tak akan pandang rendah. Dia lebih kepada sakit hati, busuk hati. Ulang, bila anda beli kasut ni, tak cakap pun. Pace 8 tak boleh beli. Nak bayar kat kaunter kan, pace berapa dia nak check dulu. Oh, pace 8 tak boleh beli. Dekat Pro Direct kat Adidas.com, pace 8 tak boleh beli, pace 7 tak boleh. Suka hatilah. Kalau bahasa kesat dia bukan saya pakai anda pun, okay? Tapi yes, saya tak akan cakap macam itu. Yes, serius saya tak akan cakap macam itu kan. Saya akan cakap lebih baik kan. Ini bukan duit anda pun, duit saya yang beli kan. Ini duit saya sendiri beli, harta pencarian saya sendiri. Kemudian kalau nak cerita pace, sudah ulang banyak kali lah kita dikala kita rasa pace kita dah laju, ada ramai lagi yang jauh hebat pada anda. So kasut ni memang, of course, memang kasut racing. Tetapi untuk saya, marathon saya pace 8, dulu pace 7, saya boleh pergi pace 6 dulu. Okay, pada saya, beli je lah. Are you serious? Kan? Pedulilah orang cakap apa kan. Biasa yang cakap dia tak beli pun tak mampu ke, atau memang bini dia tak bagi beli ke. Jadi saya jenis blok je, malas nak layan. Banyak benda kita nak fikir dekat dunia ni kan. Cuma saya punya peringatan, kasut race ni dia tak berapa durable. Waimah anda pace berapa, pakai untuk special occasion saja. Kalau anda beli nak lanyak hari-hari, sayanglah sebab dia tak durable. Itu je sebab dia. Tapi saya pergi dekat Tokyo tadi, ramai Mak Saleh buat jalan Alpha Fly, relax je kan. Mungkin dia ada 4 pasang kan. Untuk saya simpan untuk race dan occasion tertentu, fine tune dan larian-larian yang special. Melainkan saya ada 4 pasang. Saya tak akan pergi spek dia sangat. Tapi yang spek yang saya tertarik adalah berat dia 232 gram. Sizing dia okey. Saya nasihatkan anda saya guna China punya sentimeter 285. Saya biasa pakai 290. Saya nasihatkan jangan pergi top, pergi bawah sikit tak apa, ataupun sama. So maknanya pada saya still true to size. Size chart US UK tu jangan kira sangat. Sebab Nike, Adidas berlainan dan brand-brand lain, anda fokus dekat sentimeter China. So anda akan dapat size yang tepat. Selesa gila. Okay, kita terus pergi apa yang saya suka kat kasut ni. So ni of course saya suka dia punya ride. Gila special. Slow ke tempo walaupun dia kasut race, tapi untuk semua larian-larian saya sangat so much fun. Malam tadi saya baru buat long run 10 kilo tak banyak. Saya memang buat slow kali ni. So, 3 minggu pertama pace 7.5 kasut lain. Lepas tu dah upgrade 7.4. Semalam 7.2 kasut ni. Cuba nak slow kan. Dah last tu boleh tekan lagi. Okay, sebab ride dia sangat special, sangat enjoy. Size dia nicely squishy, tak overly snappy, tapi still high energy return. Dia tak terlalu eksplosif dan dia sangat steady membuatkan larian anda. Kalau anda boleh lari tempo, Waimah pace 7 pun
marvelous, lazat gila kasut ni. Ada setengah kasut racing untuk forefoot strike. Ya, of course forefoot strike akan lebih enjoy, tetapi no problem. Sebab dia punya design, dia punya geometri, dia punya cut out dia membuatkan semua jenis kaki rasa sangat enjoy. Saya rasa lagi satu design energy rod dia tak macam carbon plate dah peranan dia. Saya ada masalah metatarsal. Bila saya pakai ni, dia punya weight distribution, dia punya load distribution sangat-sangat even, sangat-sangat sekata, membuatkan saya tak kebas memakai kasut ni. Saya dah lari half marathon tadi, tak ada rasa kebas-kebas kaki. Okay, saya rasa kasut ni memang pakai memang best gila lah. Provided anda dapat fitting dan sizing yang sedap. Bila saya pakai ride dia, sebabkan ride dia macam ni, dia punya midsole dia yang sangat special ni, Light Strike Pro yang versi 2025 ni, kaki anda tak fatigue, tak penat. Saya lagi half marathon, siap boleh berjalan lagi, boleh santai lagi, kaki tak rasa nak krem, kaki tak sebesar. Dia punya cushion dia tak terlalu stiff, tak terlalu lembut, dia sedap-sedap aja. Kemudian dia punya fitting lock dia, bila anda dapat ikat, mula-mula kalau anda ikat tak cantik, dia akan sedikit loose, tapi anda pastikan tarik betul-betul, snap betul-betul, double knot kat sini, double knot 2 kali, dan anda akan dapat lock yang sangat superb. Padding dia tak terlalu banyak, tang dia memang cantik, manis, perforated, dia punya fully gosseted ni memang cun gila. Memang saya rasa fitting memang saya suka. Cuma ada sedikit tali dia ni, bukan sebab tali panjang tak cukup. So saya nak buat double knot tu saya ada masalah sikit, dia ngam-ngam aja. Kemudian lain-lain saya suka dia punya fitting, senak dia tak terlalu over. Keselesaan toe box dia. Sebab apa tau, material dia ni, kan saya cakap saya suka Atomic 2 kan, tapi kali ni saya suka ni. Dia macam kain tetapi fabric yang sangat durable, sangat-sangat selesa, tak terasa senak macam tak pakai apa-apa. Tetapi kasut tak lari, dia senak, cantik. Material dia menyebabkan anda punya fitting, keselesaan tu tahap-tahap yang sangat-sangat tak dijaga. Nak jam kepada penggunaan 70 km, dia sangat durable. Kenapa dia sangat durable? Champion dekat outsole ni. Okey, anda tengok outsole dia betul-betul dia design, senang kata hampir fully coverage Continental. Kemudian light traction ni sebenarnya Continental juga, tapi versi hybrid yang lebih racing mode lah. Okey, tetapi tak tebal sangat, grip cantik. Anda pergi mana, lecak ke, anda nak corner baring ke, corner terduduk, corner terguling, cantik. Dengan geometri macam ni, saya rasa ini antara punca dia sangat durable. Anda tengok yang ni 70 kilo. Kasut-kasut saya yang biasa, sekejap lagi saya zoom dalam video ni, dah makan ni, tak ada makan langsung. Kaki kanan kaki kanan saya biasanya hauk habis, tak ada makan langsung. Maknanya setup dia, cut out dia menyebabkan dia punya distribution load saya tu evenly, dan dalam masa sama dapat membantu energy return, tapi dia tak makan pronation saya. Cut out ni bagi kestabilan kat situ. Dan anda tengok tak ada wear and tear, sikit je kat sini. Sikitnya. Ni dah 70 kilo brother. Jadi susah juga kalau dia terlalu durable nak cari alasan beli kasut kedua. Tapi durable tak durable saya dah beli jugalah. Kan tak ada pack nak nolong kan. Kemudian anda tengok dia punya apa material dia, tak ada tanda-tanda ciri-ciri dia nak wear and tear, dented. Okey. Kekotoran tu biasalah kan. Kalau tak nak kotor, beli kasut letak kat kepala kan. Okey, kemudian anda tengok material dia, profiling dia dan compound dekat bawah ni sangat-sangat durable. Jarang ada kasut race yang sangat durable. Sebab tu dia kasut running yang saya sangat suka tahun ni. Kemudian in overall saya rasa drawback dia satu je lah, tali ni. Tali ni walaupun dah improve sikit, panjangkan sikit lagi. Dapat 1 cm pun cukup lah. Dia sebenarnya kalau standard ikat cukup, tapi saya buat double knot 2 kali dekat bahagian ikatan ni dengan ribbon ni, so tak cukup. Kalau Adidas dengar cakap saya, biasanya Adidas dengar cakap saya tau, sebab tu dia datang macam ni, tolonglah improve tali ni panjang sikit. Lain-lain saya tak ada kekurangan kasut ni, dan still maintain. Ada orang bersoal, it's okay, anda boleh bersoal, tu hak anda, tapi hak saya still running shot of the year. Untuk saya saya rasa credibility tu adalah sebab online maybe dia pakai satu brand je, tapi saya pakai brand lain dan saya beli sendiri, tak dibagi pun, dan sebab tu maybe saya rasa judgement saya boleh dikatakan realistik lah. Okay? Dan disebabkan tambahan warna dia lagi, tak terfikir boleh buat colour macam ni. Saya terpaksa cari baju yang match, kasut yang match, token yang match, alasan nak beli lagi untuk dipadankan kasut ni. Okay? Walaupun maybe saya dah tak ada masuk race sangat. Okay? Terima kasih kepada anda sudi tonton sampai habis. Semoga video-video ini dan video kali ini berbuah manfaat. Siapa yang nak beli, siapa yang beli, tinggalkan komen, dan yang paling penting kepada dia, subscribe. Saya bagaikan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum. Tidur pakai kasut merah, tidur pakai kasut